Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf Kaf. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita tarik satu tiang lurus dari atas ke bawah, pusing ke kiri mendatar di atas garisan dan naikkan sedikit hujungnya. Akhir sekali, jangan lupa letakkan satu tanda kecil seperti huruf S di tengah perutnya. Nampak tak? Dah siap satu huruf Kaf yang tinggi dan cantik. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita buat tiang lurus turun ke bawah dulu, tarik ke kiri dan letak tanda kecil di dalam perutnya. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf Kaf ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.